Okey bos, dia macam ni. Untuk yang saya punya ni, rak penapis air ni, saya ambil yang 2 tier punya. Okey, kalau 2 tier, abang akan dapat yang ni dengan yang ni. Lagi satu, 3 tier. 3 tier abang akan dapat 1, 2, 3 layer. Jadi kalau perasan dekat sini ada satu lubang untuk kita tambah tier tu. Alright, nampak Kalau nak tambah nanti dia ada slot screw dekat sini, slot screw dekat sini. Yang saya punya ni boleh tambah, nampak dia ada slot screw dah siap-siap. Sekarang ni dia dah ada option baru, dia ada jual support bar. Support bar dia yang ini. Contohlah kalau dah bengkok satu, kita boleh beli tambah dekat beg kuning tu. Tak payah beli satu set, kita beli yang rosak saja, yang bengkok. Contoh color pilihan, contoh sekarang ni kalau color putih, korang nak beli support bar color putih lah. Contoh panel dia tu ada jual asing juga. Contoh sekarang saya beli yang 2 tier, saya nak tambah satu tier lagi, saya boleh beli dia punya tier saja. Yang panel tu saya akan tambah dekat bawah ni. Susunan untuk 2 tier ni sebenarnya satu kat sini, satu kat sini. Tapi saya nak support dekat sini. Saya boleh buat letak barang apa semua. Contohlah sekarang ni, nampak dah ada barang baru. Saya nak letak tier dekat bawah ni, nak letak panel baru, saya boleh beli dekat beg kuning tu. So yang ini akan jadi platform baru dekat sini. Let's say makin banyak barang, mungkin saya akan tambah lah panel tu dekat beg kuning. Sekarang dah ada dah panel sahaja dengan support bar ni sahaja. Tapi untuk full package, kena ambil yang set ni, 2 tier ataupun 3 tier. Pilih, macam saya punya 2 tier. Tapi kalau rasa barang banyak, ambil 3 tier terus. Beza harga sikit je. Warna ada dekat beg kuning tu. Okey?